pada Zahim. Okey, kemudian pelbagai spices sebahagian besar dah ada masukkan. Ya, sister selling all the Islamic board. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi channel saya Kamar Abdul, Hibiscus by Kamar. Hari ini hari istimewa, hari penting buat Hibiscus Store. Kita akan menerima satu kontainer produk Malaysia, produk kegemaran Malaysia, popular Malaysia. Saya bawakan ke island. Sejak tengahan bulan 2 kita loading daripada Port Klang dan hari ini akan sampai dan masuk ke kedai. InsyaAllah saksikan video ini dari permulaan hingga penghabisan. Saya akan tunjukkan khas pada semua pelanggan-pelanggan di island di seluruh Europe boleh menikmati dan melanggan daripada saya produk-produk Malaysia. Kita saksikan video ini insya-Allah. Assalamualaikum. Baik, lori ni membawa produk Malaysia yang kita dah load ke kontainer semalam di Dapur Port dan kita akan load bawa ke kedai Ponggah sana dan staff akan masukkan barang-barang ini satu persatu sehingga selesai insyaAllah. Okay? Okey, 11 pallet dah loading daripada lori dan kita dah start masukkan barang-barang ni ke dalam kedai sikit demi sikit. Kita tengok apa yang ada. Tebo, pistis, diesel, combi white, air minuman. Okey, kemudian pelbagai spices. Mak Siti pun ada kali ni. Ikapo, tepung bistari. Krepek-krepek Azahaput ada, Hapsing cracker ada 40 kotak, babas ni ada. Okey, pelbagai lagi. Sos masuri pun ada 100 plus. So Ahmad tengah letakkan semua sepuring, semua jajan yang ringan kita akan top up elok-elok. Okey, Zahim dengan Abdul penuhkan kawasan tu belakang ni boleh tahu lagi. Okey, semua ruang yang ada kita guna untuk manfaatkan. So, Zahim dengan Abdul tengah nak penuhkan ruang-ruang di atas paru supaya digunakan space maksimum mungkin. Hapsing kereta dah masuk, ada kotak-kotak Ahmad telah pun menyusun supering, membuatkan supering ke bawah ke atas. Masih lagi meletakkan produk-produk di para Hibiscus. Sebagian besar dah ada masukkan dan cantik pin di para Hibiscus. Kita tengok pasal itu dah settle. Jeruk-jeruk dah masuk, semua
jajan. Kemudian atas sana ada kopi. What happened? Kopi, Old Town, teh tarik, check up semua dah masuk. Chili green dah masuk. Fish, cikgu dah masuk. Okay. More or less. Kaila dengan Ahmad Betul Kelumus masukkan semua kerapik-kerapik. Ahmad orang Terengganu. Teman. Rokoknya Mat ya. Okey. InsyaAllah. Hidup bukan senang, semua kena rasa. Dalam pahit dulu baru faham nikmat bahagia. Apa yang aku lalui, aku simpan jadi bara, jadi api dalam diri. Teruskan langkah ke depan. Aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah, tapi aku tetap jalan. Walau dunia tak dengar, dari bawah aku naik. Hari ini saya habiskan masa di Hibiscus Store membuat aturan baru. Setelah freezer satu kita buang, kita akan gantikan dengan freezer yang lain. Kita dah aturkan.
membuat aturan di kedai hari ini. Hampir 3-4 jam saya tekan masa saya ubah kedudukan freezer, shelving satu sana ni. Ruang ni sebelum ni ada chiller, kita dah bawa ke sana. Di ruang ni kita letakkan shelving dan semua barang Afrika dan juga storage. Chiller baru yang kita bawa beli letakkan di tempat yang lebih strategik. Jadi boleh display semua sayur-sayur segar, sayur Afrika dan juga Asia. Dan tempat ini kita jadikan tempat storage untuk sementara. Kerana kita dah kosongkan, kita akan beli satu di freezer yang baru, InsyaAllah. Sekarang kita bawakan produk ni masuk dalam sedikit demi sedikit. I'm continue, don't worry. Okay. Don't want to be in your picture. Yeah. I know. Okay, so we loading one by one. Satu lori kita taruh kat sini untuk kita step on sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Jadi 11 pallet yang berada di luar tadi telah pun kita buka dan berjaya kita masuk ke semua dalam kedai. Sekarang ni kita nak letak produk-produk tersebut di atas para pula. Dah masuk dalam kedai, kita kena buat second job untuk display. Cantik cuaca hari ni di island. Matahari dikabarkan 17 degree Celsius. Panas tetapi ada sejuk nyaman. Saya berada di hadapan rumah saya. Hari ini hari istimewa. Kampung Luken mengadakan Bazar Kampung Luken. Program setahun ataupun 2 kali setahun yang dilakukan untuk menemui semua penduduk Malaysia. Kita adakan bazar, jadi ramai yang datang, insya-Allah dari seluruh island, terutamanya Dublin, untuk membeli belah. Ada 23 vendor pelbagai makanan Malaysia. Dan Hibiscus akan mengambil bahagian untuk satu meja dan kita akan jual barang-barang Malaysia yang menjadi kegemaran ramai. Pada masa sama memperkenalkan Image Hibiscus di mata masyarakat. Baik, kita baru sampai kat tapak. Kita tengok siapa yang berniaga. AI by Ahmad Sushi. Semua tengah set up. Program akan bermula 15 minit lagi. Semua ada di dalam tu, ada dalam 8 vendor, kat luar ada selebihnya, insya-Allah. Pergi kedai tengah banyak barang. Kontainer baru masuk. Ini dekat sini boleh lah nak beli tak? Tapi taklah semua barang ada kan? Okey, dah set up dah kemah kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita berada di Kampung Luken, sebuah perkampungan Melayu yang telah diwujudkan sejak 21 tahun yang lalu sebagai program masyarakat Malaysia di sini. Hari ini kita adakan majlis program tahunan ataupun 2 kali setahun Bazar Kampung Luken. Ini stall Hibiscus mengambil bahagian menjual pelbagai barang. Tak bawa semua daripada kontainer Malaysia, semua ada di kedai, kita promote. Yang penting Malaysian tahu yang Hibiscus ada di Luken. Kemudian kita ada stall seterusnya, kita ada Ahmad by Sushi. Tengok Ahmad dengan Akmal tengah berniaga, nampak? Orang-orang Malaysia yang di seluruh island nak makan sushi, nak makan makanan Malaysia, Ahmad one of the best place, insya-Allah. Dan seterusnya kita tengok apa yang ada ni. Brother, what you selling, brother? You are in video. What you selling? We're selling Oh, masya-Allah, subhanallah. It's a very good item. The kid will love it, ya. Alhamdulillah. Okey, kita tengok apa yang ada lagi. Di sana kita tengok meriahnya suasana hari ini. Cuaca pun cantik, subhanallah. 17 degree, ya. Semua orang beriadah. Ni apa? Face painting. Oh, kakak, you have face painting today, masya-Allah. What the price is for face painting? €5 for one place. Okay, very good, masya-Allah. Ni luar ini wak punya kedai mesti queue. Nak cari roti canai tak? Roti canai. Oh, okey, nampak long queue biasanya, ya, dengan Puan Aisyah dengan Zeti yang memang terkenal, ya. Okey. Masya-Allah, terkenal. Tengok ni pelbagai juadah. Saya. Okey. Ini ialah apa tu, cendol zaitun Zeti Oil. Okey, kita terusnya. Ya, sister selling all the Islamic book, magazine, whatever. Masya-Allah, for education. Very good. Alhamdulillah.
Dan next one kita tengok apakah gerai yang ada. Sisa, what you selling, Sisa? Baklava? Yes. Okay, alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Okay. Let's tengok. Brother, Assalamualaikum. How are you? Oh, wow, very good wear. Masya Allah. Okay. Assalamualaikum, brother. What are you selling, brother? Okay. Okay. Very good. Okay. InsyaAllah. Very good. Thank you. Ya. Ini tadi. Tadi ialah Zeti Olive. Gerai ini memang menjadi tarikan utama. Kak Biba dengan Wak memang terkenal dengan roti canai dia dan sebagainya lah. Long queue. Fenomena biasa gerai Wak. Memang long queue. Alhamdulillah. Man. Assalamualaikum. Aduh. Aku nak peluk kamu lepas ni. Man. Juga menyediakan tempat makan. Bagi mereka yang dah beli makanan sana, boleh buat dia boleh buat apa tu tempat apa tu. Tak ada. Okey, ini episod lagi 56. Okey, alhamdulillah. Kita nak suasana Malaysia jumpa alhamdulillah insya-Allah. Good. Tempat parking perselesa, banyak tempat parking. Sekolah Adam Sound ni menjadi tempat program kampung lokal yang biasa kita buat. Program-program dengan penceramah luar Malaysia, pimpinan sebagainya. Kita buat di sini. Baik, kita pergi ke dalam pula. Bahagian dalam ada 8 vendor menjual pelbagai barang. Sisa, Assalamualaikum. Sisa Hala Store jual pelbagai barang-barang craft tangan sebagainya. Ya. Ini gerai Nahlu. Nahlu ni memang famous sekarang ni. Barang-barang makanan Malaysia sebagainya. Ya. Abang Abdullah, you selling also? Masya Allah, what you selling? Autos. Very good. Okay, alhamdulillah. Abang Akil dengan Abang Hadi, what you selling? Okay, ni agar-agar 2 euro. Agar-agar? Agar-agar kurang manis. Okay. Euro 50. This coffee missing. Oh, okay. And Oreo 2. Okay, Masya Allah, good. Spin the wheel. Oh, okay, good. Ini gerai Nahlu. Assalamualaikum. Gerai Nahlu jual macam-macam. Berbagai. Alhamdulillah. Okay. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Okay. Sila, what you selling, Sisa? Tell me. Palestinian food. Palestinian food. Okay, alhamdulillah. Thank you. Okay, saya rasa tak bukan kemuncak lagi. Macam mana pengawal keselamatan? Okay, semua terjaga. Alright. Pak Ciwan. Okay, alhamdulillah. 56. Whatever happens. Aziz, are you here today? Abang Aziz, okay. What the price burger? 5 euro each. 5 euro each, okay. Beef burger? Beef burger. Beef burger, okay. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Okay. Kita perkenalkan ke gerai. Apa nama gerai awak ni? Aisha, what's the name? Mr. Nazar Gerai. Okay, what you selling? Drinks and some cake. Okay, very good. Okay, good. Semuanya tengah masuk balik. Berakhirlah program bazar. Semoga dibuat di masa-masa akan datang.